Dia dah reput guys. Nasib baik lah technician kita check. Kalau tak check, mau terputus tengah jalan macam ni. Hari ni kita nak tukar fan belt untuk Maserati Levante S ni. Alright, ni bezanya. Ni fan belt lama yang dah reput. Nampak ni. Dan ni yang baru lah. Cantik lagi. So nak gantikan fan belt ni kena ada 2 orang. Along dekat atas dia akan hulurkan fan belt dan Jack kat bawah dia akan adjustkan tensioner. Sekarang ni kita tengah release tensioner untuk masukkan fan belt dalam lurah puli. Along kat atas tu tengah buat apa? Along tengah masukkan belt ikut jalan yang betul. Jalan yang benar. Cuba explain kenapa ada 2 fan belt? Satu fan belt untuk jalankan aircon dan satu lagi untuk jalankan water pump. So kalau fan belt ni putus, water pump dengan aircon tak function. Kalau water pump tak jalan, enjin akan overheat. Kalau aircon tak jalan, aircon tak sejuk lah. Alternator ni untuk charge bateri. Sekarang kita nak masukkan fan belt untuk alternator. Fan belt original stretchable. Untuk puli alternator ni dia tak ada tensioner tau. Kita kena pakai fan belt yang stretchable. So sekarang ni proses untuk masukkan fan belt alternator, cara dia macam ni lah. Nak kena 2 orang. Seorang pusing, seorang masuk belt. Jangan start tau kereta. Kalau start kereta, tangan korang tersepit dan putus. Saya kena guna pry tool ni. Sebab kita tak nak bagi belt dia rosak. So kita sendal macam ni. Nanti bila belt tu masuk, dia tak makan gigi belt ni dekat puli. Kalau nak beli dia punya special tool untuk belt ni, Susah nak dapat dekat Malaysia ni. So kita kena DIY. okey, settle lah. Betul tak? Function dia banyak tau dekat fan belt ni. Kalau fan belt dia putus, kalau korang jalan juga, daripada modal korang 1000 boleh pergi sampai berpuluh ribu. Maserati ni 1000 lebih. Dekat 2000 fan belt sahaja. Jack, macam mana tahu owner ni kena tukar fan belt lah? Waktu kita buat servis hari tu, kita ada buat 30 point inspection dan kita detect dekat fan belt tu ada crack. Kalau korang boleh tengok, ini dia dah reput guys. Memang 30 point inspection tu memang ada dalam servis lah. Yes, kita bagi free untuk setiap customer yang servis dengan kita. Mana yang perlu tukar, kita akan inform. Kalau customer okey, lepas kita bagi quotation, kita akan buat. Kalau customer tengah tak ada bajet, kita hold dululah. Sebab tu lah korang kena servis dengan Jack dekat meja AutoCare. Sebab dia kan tolong jaga kereta korang, tengokkan fan belt korang okey tak okey. So apa-apa, kita servis dekat meja AutoCare kan Jack?